Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat subscriber. Sekarang ni ada sikit kelapangan masa and aku nak continue pasti haruan lagi guys. Buat macam ni lah guys. Buat time-time ni hari tu banjir, keadaan banjir, jadi orang kena buat balik lah bendang. Tidak, hari tu dah tanam dia dah tadi. Ini tengoklah kena putak-putak balik, kena buat semula. Tu ayak keruh kembali. Ayak keruh balik lah. Aduh, timing dah jadi lain kan. Hujan, nampak macam mana. Dia murahkan rezeki lah pada mereka-mereka yang menghadapi banjir. So petang ni guys, aku nak continue kasih haruan. Spot-spot dekat-dekat ni je lah. Pergi jauh pun tak sempat lah. Tengok, mana ayat karat dah, ayat kotor kan. Jom kita try tengok. Ada ke tak ada, tak tahu. Ikan tu ada, tapi nak makan tak makan pun tak tahu. Sebab ayat keruh kan. Aduh, tapi tak kena. Hari ni panas sehari, 2-3 hari dia lah panas. Aku tengok tu, dia buat macam gelap nak hujan tu. Boleh kasut-kasut. Kejut aku. Sampai tu. Itu tak depan ni. Aduh. Amboi. Cuncun. Kereta berjalan dah weh. Gelap lah tu. Hujan ke apa? Curut. Sambak pun sekejap weh. Ni nak lama pun sekejap. Wah, pok. Kejut aku. Tarik. Dia punya sambak tengok semua tepi-tepi tu.
kejar ke lari. Tak kena weh. Tak kena. Best tu. Ayat geroh weh. Ayat geroh ni tu main syok tapi tak dekat tu. Aduh. Weh. Angin kuat weh. Angin kat pokok-pokok ni, Pak. Ya, alhamdulillah. Oh, ini yang kita mau weh. Dia padu weh. Padu dia letup. Memang terbaik ya. Dia ambil lagi. Oh, sedap. Memang padu weh. Oh, saiz ni weh, saiz. Tak kena. Alright guys, episod kali ni sampai dekat ni saja. Aku straight sekok nanti lah lain kali vlog sambung. Ada juga straight kali ni. Aduh, putus pula. Alright, terima kasih banyak-banyak guys yang dah subscribe, yang like, yang share, yang komen-komen tu. Jumpa lagi untuk next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.